Halo semua. Assalamualaikum. Pagi, petang. Lama tak buat video. So saja nak buat video update untuk motor 25 aku yang kita pergi ride dulu. Bukan ride lah. Satu tempat lah aku explain. Aku squid ini. Bismillah. Yes, pakai garis perang, pakai slipper. Ready? Jom. Bismillah. Ayo. Wow. Aku serius suka bunyi. Is it this road? Aku rasa jalan ni. Oh, salah jalan. God damn, salah jalan. Okay. Mana nak pergi lalu tu lah? Situ. Sini. Oh, depan lagi. Lepas hati ke? Lama gila aku tak buat video motovlog pasal dengan motor ni, motor R25. Sebenarnya hari tu motor ni tersidai lama lah, 5-6 bulan ke lah. Masa tu setahun. Nak dengar cerita, aku dah pindah kat KL kan. Jadinya motor ni underutilized. Aku kena banyak guna rider, sebab office dekat kan. Jadi motor ni kurang lah. Rider ada box, ni tak ada box. Susah, tak tahu lah. Tapi ni aku bawa lepas buat VC. Sebelum ni pun dia punya benda tak sedap. Dia punya apa, mono aku dah servis baru. Mono pula, Ford depan dah servis baru, mono belakang dah tukar baru. Aku tukar mono belakang tu aku guna YYS jugalah. Brand yang sama tapi model yang sama je. Harga murah, 200 lebih. So dia keras lah. Dia memang keras nanya. Hari tu dia dah memang tak ada bounce. So tak nak aku kena buat baru lah. Kena beli baru lah. Baik beli baru lah. Mazir nak servis ke apa kan. Harga pun baru 200. Ford depan memang dah tak ada play. Bukan tak ada play lah, ada play lagi. Tapi dia macam sedikit tak ada play. Bukan sedikit lah, sebenarnya banyak tak ada play. Terlalu obvious. Bila tekan, dia terus ke depan je. Dia tak naik terus. Yang ni Ford depan ni aku dah servis lain. So setup lain sikit lah. Dia macam lagi, bila dia tekan, dia lagi keras lah. Tekan, lepas tu dia naik lambat sikit. Aku punya ni dah kena sunburn. Tak sempat nak repair lagi. Dan cost lah. Tarik sikit. Brake depan okey. Brake belakang pun dah okey. Hari tu sebelum tahun lepas kot aku tukar pad baru. Tahun lepas lah, 2023 ke sini. Sekarang 2025. Aku tukar brake pad baru. Servis pun minyak hitam baru. Hitam baru. Aku dah buat VC. Hari tu 3 valve lagi tak banyak sangat lah. Dia 2 exhaust, 1 intake dah aku. So kita nak menghala ke tempat LRT station, antara tempat yang aku suka pergi untuk buat review ke apa kan. Hanya sekarang ni motor ni slide dekat dia punya tayar lah. Tayar depan tu 2019 Rosso Sport, belakang Michelin Street
Michelin Street tu yang tu yang keras tu. Mungkin depan ni aku nak tukar tram Maxxis Vitra F1. Dia murah sikit. Maxxis ya Allah, apa saja ni? Ada roadblock ke? Bapak lah. Allah, tempat ni lari sekejap. Sebenarnya aku plan nak tukar ni kepada 14mm. Yang ni 19 ni overkill lah. Aku dah ada dua sebenarnya brake pump 14. Satu yang Solifi punya, satu yang RCB punya. Dan mungkin aku akan tukar kepada RCB punya lah. Tapi aku suka design dia. Tapi sebab dia besar sangat dan technically yang 19mm dia untuk double disc. Motor single disc tak fully utilized dan dia akan lambat sikit proses pemberikan dia. Dan silaku standard A25 12mm. Ya. Hai. So ini motor aku. Okay lah. Just sedap-sedap lah. Lalu mana? Kena lalu sini kot. Nak panggil sini, kena lalu sini kot. Tak lalu situ. Kena lalu sini. Lepas tu masuk dekat LRT tu. Ini adalah pergi tempat aku selalu pergi. LRT. Oh, salah jalan. Bapak. Kena U-turn lah. Kena U-turn lah. Depan ni kot. Ada motor lah. Salah jalan. Sorry. Sini boleh luar. Boleh kot. Sini nak pergi. Apa rasa parking lot dia buka. Boleh lah aku buat video kat situ. Ni one way ke two way ni? Two way ni. Aku dah tak ada parking lah. Oh, sini boleh luar. Wait. Ke sini tak boleh ke? Wait, jalan mana ni? Situlah tempat dia aku sudah pergi. Oh, hari ni tak boleh lah. Ayah dah buka. Dia hari ni dia ada tak boleh selalu masuk. Sini adalah tempat yang aku selalu pergi dan buat video. Tapi memandangkan tak boleh. Tak boleh lah. Jom lah tempat lain. Masih sedap tu dia bawa. Hanya sekarang ni setup dia memang sedikit agresif lah untuk suspension. Ya, sedikit agresif lah. Dia keras sikit. Nak bawa dua orang tu sakit juga lah, puntut. So aku 5.46. Kat mana nak buat? Oh, tadi patutnya aku U-turn lah. Kat bawah tu boleh buat video kot. Aduh. But technically itulah yang terjadi kat motor aku. Selain daripada tu, kos aku habiskan lebih kurang RM600 lebih lah. RM600 tu lah. Tu buat VC, mono, fork depan dan lain-lain juga. Ni mana je nak buat video? Aduh, aku dah lama tak buat video ni.
Motor ni tak se-agresif ZS Xara. Yang ni sedap lagi lah. Cukup je power dia ni, tak perlu lebih-lebih lagi. Power macam ni lah seronok lah. So yeah, technically itu adalah apa yang terjadi kat motor aku. Dia tersidai 5-6 bulan lah. Tak bawa VC aku rasa last buat aku tak sampai 8,000 lah, 7,000 lah aku dah bawa VC dah. Aku rasa tak sampai 5,000 aku dah bawa VC. Sebab last VC yang aku buat tahun 2022 ke 2021. So kau bandingkan, nak dekat sampai 2025. Bapak sedap saya. Just tak depan dah. 3 valve lari, tak sampai 20,000. Lari tu patutnya dia punya reading 0.25, dia jadi 0.15. Boleh tahan ke ah punya lari tu 10 ke ah. Nasib baik buat, kalau tak nanti benda lain jadi. Kena keluar modal lagi. Walaupun kereta korang mileage rendah, walaupun aku rasa kalaupun motor mileage rendah, tapi dah lama, baik korang check VC terus lah. Tak ada 25 lah. Dan sekarang ni A25 V3 dah keluar. Motor tu ada sedikit banyak gula-gula sikit lah. Sebenarnya dia lebih ada setup dia lain sikit daripada motor yang sekarang ni. Dia punya fuel pan lain. Dia ada slipper clutch. Yang ni tak ada. Tak silap aku, ada orang dekat Indonesia dia ada buat review pasal motor A25 V3. Yang slipper clutch yang dia pakai sekarang tu boleh masuk dekat motor V1, V2 dah aku. Hanya benda macam oil pan punya design tu dah lain, jadi tak boleh lah masuk. Wah, asal ni ada apa ni? Bapak lah Jalil, aku nak U-turn lah. Ini ada Bukit Jalil ya. Kalau aku sini aku lalu sana, boleh tak aku masuk sana? Kalau U-turn sini ke U-turn sini ya. Tapi dah tak boleh masuk situ. Aduh. Slack aja Pak ni. Aku tak suka lah. Tapi tarik dia best lah. Bunyi memainkan peranan. Tapi pekak sikit. Tak boleh bawa. Kalau bawa jauh tu korang kena pakai earplug lah. Kalau tak pekak korang. Tarik sikit. Tayar depan dia berlawan senang. Lawan sikit dengan aku. Tayar belakang ada slide sikit. Yes, boleh rasakan. Betul. Bapak sakit jalan. Aduh. Ui. Dia punya setup macam apa ni. Aduh. Memang menyakitkan.
Dah bunyi dia. Bapa bising. Bapa bising motor aku. So yeah, itu adalah overall cerita untuk motor ni. Masih ada rotel lagi, masih berjalan. Tapi inilah, tak sesempurna dulu lah. Bukan tak sesempurna, tapi ada sedikit perubahan lah. Aku tak ada apa-apa plan untuk upgrade, hanya tukar tayar je. Masih sedang dipakai. Weekend ride pun boleh je. Just tak selaju motor-motor sekarang lah. Ni motor lama kan. Ya, technically jom parking dulu. Jangan pakai sipernya je. Aduh. So, ini motor aku. Tak ada apa-apa perubahan. Tayar pun, tengok, tayar 2019. Tak getak-getak ni. Aduh, bahaya ni. 2019 tu. Ui, bapak. Okay lah, aku kena order tayar. Ni Rosso Pilot Street 2 2022. Tak sedap. So yeah, motor aku. Aduh, penat. So guys, tak ada apa-apa perubahan. Brake masih sama, semua everything is the same. Ni Racing Boy 19mm. Tayar depan ni memang kena tukar lah. Apa ni meletup ni. Terlaku tu. Tak ada leaking kot. Okay kot. Nampak okay. Allah. So itu je tu ada kali ni. Motor ada 5 aku V1. Sekarang ni dia pakai exhaust perang. So harap next time akan buat video lagi untuk pasang motor ni. Okay, itu je untuk hari ni. Macam biasa, komen, like, subscribe. Bye. Ni kita apa tu? Kita apa tu? BYD kot. Entahlah. Proton tak ada kereta dia tu. Tak apa imas tu.